Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Huru Yumi Yasmin, wartawan TV PSS SK Asam Jawa, melaporkan secara langsung dari tapak pameran mini zoo yang sedang berlangsung di sekolah kita yang tercinta. Hari ini, 9 Oktober 2025, Sekolah Kebangsaan Asam Jawa, Julung Kali mengadakan pameran mini zoo untuk mendekatkan murid-murid dengan dunia haiwan secara lebih dekat dan menyeronokkan. Antara haiwan yang dibawa khas ke sekolah termasuk ular, iguana, anak kambing, musang dan sebagainya. Murid-murid bukan sahaja dapat melihat, malah berpeluang menyentuh serta mempelajari tentang habitat pemakanan dan ciri-ciri unik setiap haiwan. Menurut Guru Besar Puan Nur Farihan binti Ahmad Fuad, program ini adalah sebahagian daripada usaha memperkasa pendidikan luar bilik darjah dan membentuk sifat kasih sayang terhadap haiwan dalam kalangan murid. Saya rasa seronok pergi zoo mini tadi. Ada ular, ada iguana, musang dan macam-macam lagi. I feel very excited because I got to see various animals such as snakes, iguana, civets and many others. This program should be continued every month. It can increase students' knowledge about nature and animals. Saya berasa sangat gembira pada hari ini kerana dapat melihat secara dekat pelbagai haiwan yang dipamerkan. This program is very good because it has a deep impact on student knowledge about animals. Syukur kehadrat ilahi kerana saya berpeluang melihat secara dekat haiwan-haiwan seperti ular Sawa, berbagai spesies ular dan juga beberapa jenis haiwan lagi. Saya sangat gembira. Saya sangat gembira memegang ular batik ni, agak geli tapi gembira. Saya sangat gembira pada hari ini kerana dapat melihat secara dekat pelbagai haiwan yang dipamerkan. Ini pertama kali saya melihat iguana depan mata dan dapat pegang juga. Selama ini hanya dapat melihat di TV dan gambar sahaja. Ya, saya sangat gembira pada hari ini. Saya harap akan datang bawa haiwan seperti beruang, harimau dan gajah ke pameran zoo di sekolah. Ucapkan kepada semua guru, ibu bapa dan warga sekolah yang menjayakan program ini. Menjadi kenangan indah dan ilmu berharga buat semua murid. Sekian sahaja laporan khas dari PSS SK Asam Jawa. Saya Yumi dan Masya melaporkan untuk TV PSS. Jumpa lagi dan teruskan mencintai alam dan haiwan.